Assalamualaikum dan hai semua. Tahukah anda, dalam hidup kita yang sibuk dan tak berhenti ni, ada satu benda yang kita semua perlukan, tapi selalu kita abaikan: tidur. Kenapa tidur ni penting sangat? Ia bukan pasal rehat je. Tidur ni masa otak anda reset, badan anda baiki sel-selnya, dan minda anda simpan memori. Ia penting untuk imuniti, emosi, dan hormon anda. Fakta menarik, tidur adalah keperluan biologi, bukan pilihan. Manusia cuma boleh bertahan beberapa hari je tanpa tidur. Jom kita cerita pasal salah satu eksperimen tidur paling gila. Pada tahun 1964, Randy Gardner, seorang remaja 11 tahun, berjaya berjaga selama 11 hari. Apa jadi? Dia mula nampak benda yang tak wujud. Dia jadi delusi, pelupa, menggigil, macam otaknya dipaksa untuk ribut. Lepas 72 jam je tanpa tidur, sesiapa pun boleh mula rasa psikosis ringan, halusinasi, emosi tak stabil, dan otak jadi kabur sepenuhnya. Lagi lama anda tak tidur, lagi tinggi peluang anda untuk mati. Pernah dengar pasal Thai Ngot dari Vietnam? Kononnya tak tidur sejak 1973? Kisah yang menakjubkan. Tapi tiada doktor yang pernah sahkan dengan alat saintifik sebenar. Jadi mungkin, cuma mitos atau mungkin helah memori. Bolehkah manusia hidup tanpa tidur langsung? Buat masa ni, jawapannya tidak. Tanpa tidur, badan anda perlahan-lahan rosak dari dalam. Tongkai, kajian haiwan pun tunjuk tiada tidur sama dengan mati. Ada keseimbangan dalam segala hal, siang dan malam, jaga dan tidur. Jaga dan tidur. Tiada satu pun yang rawak. William Praltum, semuanya adalah sebahagian daripada reka bentuk yang sempurna oleh pencipta kita. Dan pada masanya, keseimbangan ini pun akan hilang. Teka-teki cepat untuk anda. Dalam fase tidur yang mana kita bermimpi? Tulis jawapan anda di komen. Kalau video ni buka mata anda, tekan like, share dan komen. Jom kita besarkan komuniti ni, tak macam otak tanpa tidur. Dan jangan lupa subscribe.